Geng, korang pernah jumpa orang yang ada memori versi trial yang diingat cuma benda yang best-best lah. Makan ingat, shopping ingat, tengok wayang ingat, tapi bila nampak muka kita, siapa ni ah? Macam pernah tengok. Weh, kau bukan pernah tengok, kau pernah pinjam duit aku RM200. Siap janji, bro, hujung bulan confirm aku bayar. Sekarang, hujung bulan tu dah ada 5 bulan berlalu. Duit aku masih gaib, macam dinar zaman Abbasiyah. Bila dia nampak kita, tiba-tiba jadi pelakon teater. Tangan dalam poket, tengok langit, pura-pura jawab call. Hello? Ya bos, ya bos. Saya tengah on the way bos. Padahal dia tengah jalan kaki kat pasar malam. Ada yang lagi power. Kita lalu sebelah, dia senyum. Tapi senyum tu senyum kecut. Macam baru terserempak dengan toilet yang dia lupa flush. Dan bila kita berani sikit tanya, weh bro, pasal yang hari tu, dia terus buat magic. Tukar topik. Bro, kau makin kurus lah sekarang. Diet kah? Full power. Kurus? Hutang pun makin kurus sebab lama tak nampak bayang. Secucuk juga lubang hidung kau ni lama-lama. Baru tahu, kotor.